kali Muhammad Najib Abdul Razak yang saya adu-adukan barisan-barisan tetamu, juga barisan-barisan wartawan daripada TV3, TV9, dan saya raikan rakan-rakan OKU yang sama dengan saya. Alhamdulillah, syukur kepada Allah kerana pada hari ini pertama kalinya saya berdiri di sini untuk merasmikan bilik pameran kereta OKU yang pertama di Malaysia, yang saya tujukan khas buat rakan-rakan seangkatan saya yang daripada peserta-peserta orang kurang upaya. Alhamdulillah, hari ini juga saya memanjatkan kesyukuran kerana dengan usaha saya maka terbitlah kejayaan yang saya impikan selama berbelas-belas tahun. Saya masih ingat lagi satu ketika dahulu saya pernah membuat cita-cita untuk memiliki bilik pameran kereta sendiri, memandangkan saya seorang OKU dan tiada lagi OKU yang mempunyai bilik pameran kereta sendiri. Kebiasaannya kita akan dengar kemudahan-kemudahan yang disediakan oleh pihak-pihak kerajaan, seperti tandas awal untuk orang kurang upaya, tempat memarkir kereta untuk orang kurang upaya, juga tempat-tempat duduk khas yang disediakan dalam pengangkutan awal untuk orang kurang upaya. Terbitnya impian saya ini ketika saya mula-mula menjejakkan kaki saya ke Pulau 2 Sdn Bhd pada kira-kira 13 tahun yang lalu. Saya bermula sebagai seorang mekanik biasa sahaja, yang hanya membekalkan sedikit pengalaman yang saya pelajari daripada RKBN dalam bidang pemotoran otomotif. Saya belajar daripada jurati-jurati yang ada di situ. Saya menerima pengalaman, saya menerima ilmu, dan saya juga tidak malu untuk bertanya bagaimana untuk saya berjaya dan untuk saya mempunyai pusat pameran kereta OKU yang saya impikan. Setelah usaha dan dari tahun ke tahun, alhamdulillah, inilah kejayaan yang saya impikan, yang saya tidak dapat rasakan tanpa sokongan daripada staf-staf saya, daripada keluarga saya, terutama isteri dan anak-anak saya pada hari ini. Tanpa dorongan mereka, tanpa sokongan, tidak mungkin saya dapat menghasilkan pusat pameran kereta OKU pertama di Malaysia pada hari ini. Saya akui memang terdapat ramai rakyat Malaysia yang memandang rendah terhadap golongan kurang upaya, tetapi saya berpegang pada prinsip hidup saya, jadikan kekurangan diri kita sebagai kekuatan dan kelebihan diri kita. Kerana dengan kekurangan itulah sebenarnya ada rahsia kelebihan yang Allah kurniakan untuk kita lebih maju dan berjaya seperti manusia biasa. Saya tidak nafikan juga kekurangan yang ada pada orang kurang upaya pada hari ini menyukarkan mereka untuk bergerak. Mereka tidak mempunyai ruang untuk memiliki kereta sendiri. Mereka terpaksa memerlukan khidmat orang lain dan meminta bantuan orang lain untuk membawa mereka ke mana-mana. Dan kerana itulah saya dan staf-staf saya pada hari ini, kami telah bermesyuarat dan berbincang untuk mewujudkan sebuah kereta khas untuk orang-orang kurang upaya. Di sebelah sana, kalau lihat, pihak kami dengan bantuan dan kelulusan daripada pihak Pulau 2 telah mereka cipta sebuah kereta khas di bahagian pemandu, di mana kami
telah mereka beberapa kemudahan seperti steering dan juga pusat tempat penekan brake untuk yang sesuai untuk orang pro-upaya. Kami juga telah mewujudkan bilik pameran ini yang lebih berkonsepkan orang pro-upaya. Di bilik mesyuarat, di bilik solat, di bilik bil air dan juga beberapa kemudahan khas untuk orang-orang pro-upaya. Mungkin pada hari ini tidak ada lagi, saya percaya tidak ada lagi mana-mana pihak yang telah mengemukakan idea untuk mewujudkan satu bilik pameran dan juga kereta khas untuk orang-orang pro-upaya. Kalau kita lihat sejak zaman 1980-an lagi, kereta-kereta yang biasa direka untuk orang-orang yang biasa dan tidak memiliki kemudahan khas untuk orang pro-upaya. Dan saya harap dengan pembukaan perasmian pusat pembayaran kereta OKU pertama ini memberikan berbagai ruang serta kami menyediakan khidmat nasihat percuma serta kami juga menyediakan beberapa latihan-latihan dari segi bagaimana untuk membaiki kereta, bagaimana untuk mengubah suai kereta bersesuaian dengan keadaan seseorang OKU itu. Saya berbesar hati untuk mengalu-alukan terutama kepada rakan-rakan OKU saya supaya tidak malu dan tidak segan. Sama-sama kita berusaha untuk menjayakan pusat pameran ini. Boleh datang ke pusat pameran kereta ini, bertemu dengan staf-staf saya, boleh berbincang dan boleh menerima ilmu daripada saya dan juga staf-staf saya di sini. Kami rela hati dan kami akan mencurahkan sebanyak mana ilmu yang kami perolehi, yang kami ada, serta pengalaman kami untuk kita menikmati kemudahan yang ada di sini. Mungkin YB Datuk Seri boleh menyumbangkan dana-dana untuk pusat pameran kereta kami akan datang. Dan saya juga berterima kasih kepada pihak-pihak media yang kerana sudi datang dan hadir, sudi datang untuk membuka ruang kepada rakyat Malaysia bahawa orang-orang pro-upaya seperti saya dan rakan-rakan yang lain, kami masih ada hak, kami masih memerlukan kereta dan kemudahan untuk kami bergerak ke sana dan kemari. Kami juga boleh berkomunikasi dan juga melakukan tugas-tugas harian dengan adanya kemudahan-kemudahan yang tersendiri ini. Dan saya harap dengan adanya pusat pameran kereta OKU pertama ini akan membuka ruang dan membuka peluang kepada rakan-rakan saya yang lain untuk mereka sama-sama mempunyai impian memiliki pusat pameran kereta OKU untuk bahagian franchise saya. Meramadankan pusat pameran kereta OKU ini berpusat di Selangor. Saya merancang untuk melantik beberapa ejen-ejen di kalangan rakan-rakan OKU saya untuk menubuhkan beberapa lagi pusat pameran kereta OKU di seluruh Malaysia. Dan saya menjangkakan tahun 2015 nanti akan terdapat sekurang-kurangnya 5 buah pusat pameran kereta OKU di seluruh Malaysia. Dan besar harapan saya agar seluruh masyarakat Malaysia pada hari ini kita sama-sama memberi sokongan kepada orang-orang kurang upaya seperti
saya dan rakan-rakan saya yang lain untuk kami sama-sama menikmati kemudahan, untuk kami sama-sama maju dan berjaya seperti rakan-rakan yang normal yang lain. Sebelum saya mengundurkan diri dan sebelum majlis berrasmi ini dibuat, saya berbesar hati untuk menghadiahkan sebuah kereta Pro2 Viva khas buat Baitul Rahah yang telah diterusikan oleh Ibunda YB Datuk Seri, dan saya harap semoga semua pihak akan terus menyokong perjuangan kami dan akan terus memberikan semangat untuk kami terus berjaya. Sekian, terima kasih.